Saya Nurul Syahira binti Mat Saleh. Saya sahabat daripada Amanah ATM Malaysia, cawangan daerah Pokok Sena. Saya meniaga gulai kawar, batang pisang dengan kurma daging, bihun sup dan nasi ayam dan lauk-lauk. Dekat Bazar Taman Nuri ada, Bazar Tualang, Bazar Taman Wira. Pukul 11 pagi kita orang dah start masak. Untuk tomes dia ni lama lah. Sehari 15 kilo. Memang tiap-tiap tahun meniaga bulan bazar, meniaga benda ni. Daripada mak sampai ke saya. Rezeki memang rezeki daripada arwah Tok Wan sampai ke mak sampai ke saya. Sebab tu nama warisan kat Siti. Satu bekas ni RM8. Ni isi, nanti lepas boleh isi tu baru kita orang top up kuah. Langgah ayat gamat, minumlah ayat tongkat Ali. Langgah ayat gamat, muka naik seri. Kedah sudahlah maju, tak lagi macamlah dulu. Untuk ni kami ambil juga tempahan. Kalau tak ada tempahan, kami ada ikut event-event. Tengok sana sini, pembangunan serta negeri. Ada musim padi. Ni kira lagi satu ada lauk. Lauk daging masak merah, pajeri nanas, keli belado, gulai siput. Ada sayur keladi, ada kerabu toge, ada ayam sambal. Okey, yang ni kalau dekat Kampung Tualang ni paling famous kat kedai mak. Daging masak merah. Memang orang suka lah. Yang ni memang orang suka. Ni harga dia RM5 saja. Berkawan cepat berserah. My cek, my cek, my. Kita ke negeri Kedah. Ya, 10-10. My boy pasti ramai. Kamu nasi tawar. Kotlah rasanya penat.